Mak tu yang tukang suruh mu. Ayah okey je. Ayah kita tak buat tiung-tiung pipi batal semayang. Ayah kata, ayah tak apa, makmu tu. Makmu yang suruh tu. Dah ayah katalah ke mak jangan buat. Ayah tak berani. Kalau takkan ayah tak berani, ayah kata. Ayah kata dah berani, dia atuk kepala ayah dinding. Atuk kepala terus dia mak. Jadi nak batal sembahyang apa dalam bilik dia 2 orang karang batal sembahyang. Nak dia reti lah. Ada orang kahwin tak batal sembahyang? Pilih. Batal lah ke tak? Ada orang nak suruh tiung-tiung itu nyanyi. Dia tak apalah tukang tiung, tukang tengok. Jadi ingat kalau mak kata kalau mu tak buat batal sembahyang, mak tak halal air susu mak. Kita buat jugalah kalau dia kata gitu. Tapi bukan tiung, ketuk. Pas akad nikah, selok kain, bum, ketuk. Dah buatnya gitu, batal sembahyang. Soalan seterusnya. Lapar perut dah layan pokok ni.